Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Nur Azlina Najmuddin, Managing Director of Merong Freight Sdn Bhd. Kami adalah pengusaha logistik dan forwarding, international logistik dan forwarding, di mana kami membuat perkhidmatan penghantaran barang secara laut, udara dan juga pengangkutan darat. Merong sudah beroperasi semenjak 2011. Antara customer kami adalah daripada Russia, Italy dan juga daripada US, dan juga beberapa syarikat Malaysia sekarang. Saya mendirikan Merong Freight Sdn Bhd bersama partner saya, di mana kami berdua adalah berpengalaman daripada syarikat logistik, salah satu syarikat konglomerat di Malaysia lah. Kami berkhidmat hampir 10 tahun dengan syarikat itu dan pengalaman yang luas dalam menghantar barang luar negara ni lah. Bagi saya sendiri, saya pernah membuat ataupun membina sebuah syarikat logistik di United Kingdom. Daripada situ kami mempunyai banyak ejen daripada Europe dan UK. Dengan bantuan ejen-ejen ni dan juga dengan bantuan customer-customer yang sudah biasa dengan kami, jadi kami membina syarikat ini di bawah nama syarikat Merong Resources pada tahun 2011. Selepas 6 bulan kami memulakan mendaftar perniagaan ini dengan pendaftaran Sdn Bhd atas nama Merong Freight Sdn Bhd. Atas pengalaman dan juga sokongan ejen dan of course customer lah yang kami mendirikan hingga sekarang. Pada mula Merong Freight beroperasi, kami tidak mengiklankan di mana-mana media kerana pada peringkat itu kami tidak tahu betapa berkesannya media sosial ni. Jadi apa yang kami buat, kami hanya menawarkan perkhidmatan kepada customer yang tahu saja, iaitu customer yang sedia ada. Tapi setelah tahun ketiga, customer tidak berkembang, jadi kami mendapat, saya membuat sedikit kajian. Lepas saya kata, mengapa sebenarnya kami tidak berkembang dari segi customer base. Jadi di ketika ini kita perlu berada di dalam media sosial. Oleh itu saya dan tim berbincang dan kami mendapati like it or not, kita mesti berada di dalam internet. Dan disitulah saya bermula. Selepas 3 tahun berniaga, kami memulakan pengiklanan melalui internet, iaitu Facebook, Instagram, kita ada Twitter dan website. Paling penting sebenarnya ialah di mana kita perlu adanya website tu. Dan website yang kami ada ni amat memberi kesan yang amat positif semenjak kami lancarkan pada tahun lepas, akhir tahun lepas. Merong Freight kini boleh dilihat di Facebook kami, Merong Freight Sdn Bhd, di Instagram kita Merong Freight Sdn Bhd dan juga di Twitter Merong Freight. Kita banyak mendapat inquiry daripada Facebook ini melalui website juga, iaitu merongfreight.com.my. Walaupun kita ada website, sebenarnya website ini hanya sekiranya kita tidak tahu teknik dan kita tidak ada latihan yang betul untuk mengendalikan website ini, sebenarnya itu yang kita tidak tahu bagaimana untuk mengiklankan perniagaan kita dengan lebih efektif. Melalui program di bawah MyNick, iaitu My Buddies, saya dan juga staf saya diberi peluang untuk pergi training, di mana mereka memberi latihan intensif bagaimana kami membina website daripada scratch, daripada zero. Sebelum saya join My Buddies ni, saya sudah ada website, tapi website itu agak idle. Tetapi setelah join dengan My Buddies, saya tahu sebenarnya bukan cara ideal ini, tidak ada cara-cara tertentu yang kita perlu buat untuk kita letakkan website kita di first page of Google. Dan alhamdulillah, setelah pada tahun 2014, awal tahun saya pergi kursus tu, dan pada tahun 2014 juga saya implement apa yang diajar.
kami mendapat feedback yang baik dan pada tahun 2015 saya sudah ada satu confident untuk melancarkan website kita secara official. Dan MindBuddy sebanyak membantu, dan jika melihat pada website saya, hantar barang ke Sabah dan hantar barang ke Sarawak melalui keyword ini, website saya adalah berada di Google first page. Bagi usahawan yang baru nak menceburi bidang online ni, actually bukan untuk menceburi bidang online saja, malah yang sudah berniaga tetapi tidak berada di online. Sebab kata Bill Gates, if you have no online present, you have no business. So in this year, tahun-tahun ini dan tahun akan datang, setiap perniagaan perlu berada di atas online. Jadi tak kira sekecil mana atau sesimpel mana bisnes kita perlu berada di online, kerana setiap orang mencari maklumat syarikat kita melalui online. Dan dengan adanya online ini, sebenarnya kita memberitahu bakal pelanggan kita yang kita berniaga dan sudah establish. Walaupun kita jual krepek ke, kita jual burger ke, berada di online adalah sangat penting. Sekurang-kurangnya customer boleh mencari lokasi kita. Dan nasihat saya pada usahawan yang baru nak menceburi bisnes ataupun yang sudah menceburi bisnes tapi tidak berada di dalam online, risik-risiklah pada MyNick bagaimana untuk berada dalam online ini dan sertai program-program yang mereka tawarkan. Saya bagi pihak Merung Freight Sdn Bhd dan tim mengucapkan terima kasih pada MyNick kerana memberi ruang ini untuk kami berada di online dan teruskan usaha ini. Terima kasih MyNick.